Tahukah anda, perang di Afghanistan yang berlangsung selama 20 tahun ini bermula hanya kerana satu serangan. Pada tahun 2001, serangan 11 September di New York City mengorbankan hampir 3,000 nyawa. Akibatnya, Amerika Syarikat melancarkan perang ke atas Afghanistan untuk memburu kumpulan Al-Qaeda. Perang ini menjadi konflik paling lama dalam sejarah Amerika, berlangsung sehingga tahun 2021. Sepanjang tempoh itu, lebih 170,000 orang terbunuh, termasuk puluhan ribu orang awam. Jutaan rakyat Afghanistan kehilangan tempat tinggal dan hidup sebagai pelarian. Walaupun perang berakhir, negara itu masih bergelut dengan kemiskinan, krisis makanan dan ketidakstabilan. Sistem pendidikan dan ekonomi mereka turut terjejas teruk selepas puluhan tahun konflik. Kini, Afghanistan masih dianggap antara negara paling terjejas akibat perang moden. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.